Sekarang ni kan, aku tengok makin banyak kes pelik melibatkan budak-budak. Budak sekolah rendah pun dah pandai bunuh-bunuh orang. Sebab diorang banyak terpengaruh dalam game-game, Roblox lah, macam-macam game lah. Zaman dulu kita main guli, kita main masak-masak. Paling ganas pun gaduh sebab kalah batu seremban. Sekarang budak kalah game pun boleh jadi mission revenge. Ngeri. Punca utamanya satu, sebab zaman moden. Mereka dah mudah mengeksplor dunia luar melalui telefon. Korang bayangkanlah, otak tengah berkembang, tiba-tiba dapat mesej-mesej, dapat melihat dunia luar yang berserabut. Apa nak jadi? Sebab tu aku suka benda macam ni. Mini kamera untuk budak-budak. Comel selamat dan yang paling penting dia ajar budak tengok dunia sebenar, bukan dunia dalam skrin. Walaupun dia ada skrin kecil dekat sini. Mini kamera ni dihadirkan dengan 32GB micro SD card. Dia juga ada dua kamera depan dan kamera belakang. Boleh merakam foto dan menangkap gambar. Dia juga ada game simple-simple macam game ular dan pelbagai lagi game. So, bila korang bagi dekat anak korang mainan macam ni, diorang boleh kurang bermain telefon. Dan kemungkinan boleh asah bakat anak korang dalam bidang fotografi dan videografer. Walaupun kualiti kamera dia biasa-biasa, tapi still kau boleh simpan gambar tu buat kenangan. Yang aku beli untuk anak aku ni warna pink. Dia ada juga warna lain untuk lelaki. Link untuk kamera ni aku letak kat bawah supaya korang boleh senang nak beli, boleh cek harga dekat situ.